Apa yang kita perolehi pada hari akhir ini ialah apabila dialog kepada pemegang-pemegang franchise di Malaysia dan juga di UK ini memperlihatkan bahawa usaha mesti dilakukan untuk mewujudkan sebuah jawatankuasa bersama di antara Persatuan Franchise Malaysia dan juga Persatuan Franchise di Britain ini. Dan kami merasakan bahawa peluang terlalu banyak untuk syarikat-syarikat Malaysia untuk memperkembangkan franchise dan juga memperolehi franchisee di negara ini. Terutamanya terhadap produk-produk halal. Sama ada dalam bentuk F&B ataupun pendidikan ataupun pengeluaran kosmetik, mungkin juga traditional Malay medicine, ya, itu boleh dilakukan.